Hai semua, dalam video kali ini saya akan cakap tentang tawaran prabayar dari Celcom Digi ya, di mana mereka baru-baru ini telah memperbaharui tawaran prabayar mereka. Mereka telah tawarkan dua jenis tawaran untuk tawaran baru mereka, iaitu Power dan juga Hyper ya. Apa yang menarik dekat sini adalah tiada lagi speed cap bagi pelan kuota base, terutamanya pelan hyper mereka ya. Ini tak sama seperti dulu, di mana pelan kuota base pun ada speed cap sebanyak 100 Mbps ya. Nak tahu lebih lanjut, kena tengok video ini sampai habis. Sebelum itu, jika anda belum subscribe channel saya, sila subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka loceng tahu ya. Pertama sekali, kita akan cakap tentang tawaran Hyper, di mana ada dua jenis pelan Hyper dekat sini, iaitu Hyper 30 dan juga Hyper 35. Hyper 30 ni harga dia adalah RM30 setiap bulan, manakala untuk Hyper 35 pula harga bulanan tu RM35 setiap bulan lah. Kedua-dua pelan Hyper 30 dan juga Hyper 35 ni, ia menawarkan uncapped speed untuk kegunaan 4G dan 5G lah. Di mana sebelum tu untuk pelan NX kan ada speed cap 100 Mbps, tapi untuk pelan Hyper ni tiada lagi speed cap 100 Mbps ke apa. Jika kelajuan dekat menara tu ada, maka dia boleh pergi sampai 1 gigabit per second lah kalau ada. Untuk pelan Hyper ni, kedua-dua termasuk dengan hotspot dan juga panggilan tanpa had ya. Untuk hotspot tu dia kongsi bersama data dia lah. Kuota tu yang bezakan pelan Hyper 30 dan juga Hyper 35. Hyper 30 ni, dia punya kuota dia adalah 50 GB. Manakala untuk Hyper 35, dia punya kuota dia 100 GB lah. Hanya tambah RM5, jadi dapatlah 2 kali ganda lebih banyak data dekat sini ya. Seterusnya kita akan cakap tentang tawaran Power pula. Terdapat 4 jenis pelan Power dekat sini. Power 35, Power 45, Power Plus 55 dan juga Power Plus 65 ya. Power 35 ni untuk Celcom Digi ni dia tak sama seperti tawaran dari Yes ya. Ia adalah 5G Power 35, di mana ia menawarkan unlimited internet dengan kelajuan sehingga 18 Mbps. FUP dia 100 GB. Untuk Power 45 ni, dia punya kelajuan internet dia adalah sehingga 48 Mbps, di mana FUP dia adalah 200 GB. Harga bulanan bagi Power 35 tu RM35, manakala untuk Power 45 ni RM45 setiap bulan ya. Untuk Power 35 ni, menarik dekat sini, anda boleh nampak ya. Dia sebenarnya harga dia adalah sama seperti dengan Hyper 35 ya. Nanti saya akan cakap lebih lanjut. Kuota pun sama, tapi dia punya FUP ataupun kelajuan tu berbeza lah dekat sini. Untuk Power Plus 55 tu, harga dia adalah RM55 setiap bulan, di mana FUP yang ditawarkan adalah 200 GB. Kelajuan dia adalah sehingga 100 Mbps. Manakala untuk top tier punya pelan, iaitu Power Plus 65 lah, kelajuan tu adalah uncapped speed, tetapi dia punya FUP tu tetap 200 GB. So untuk Power Plus 65, dia boleh senang kata lah, dia adalah pelan kuota 200 GB ya dekat sini. Keempat-empat pelan Power 35, Power 45, Power 55 dan Power 65 menawarkan hotspot tanpa had. Dia guna FUP lah, panggilan tanpa had. Sama juga, keempat-empat pelan memang ada unlimited cost secara standard. Untuk Power Plus ni dia beza sikit dengan Power ya, di mana Power Plus tu dia ada disertakan dengan streaming service. Untuk Power Plus 55, dia punya streaming service tu adalah View Premium, di mana dia adalah sah selama 30 hari. Sama juga dengan Power 35, Power 45, Power 55, Power 65 lah.
tempoh satu sama. Untuk streaming access tu sama juga, dia adalah sah selama 30 hari. Tapi untuk streaming service dia punya inclusion tu hanya untuk Power Plus saja ya. Manakala untuk Power Plus 65 ni, dia punya streaming service yang ada adalah Prime Video. Anda boleh nampak kat sini ya. Keempat pelan ni dia beza lah dekat sini. Power Plus tu adalah pelan yang disertakan dengan streaming service. Dia sama konsep seperti Speed String lah. Manakala untuk pelan Power yang biasa, dia adalah pelan yang hanya ada internet saja ya. Ini dia Power Plus 55. Dia disertakan dengan View dan juga 200GB FUP lah. Manakala untuk Power Plus 65 pula, ia disertakan dengan Prime Video ya, di mana anda boleh akses Amazon Originals, movie dan juga sukan ya dekat Amazon Prime. Untuk pelan RM55 tu, dia ada speed cap sebanyak 100 Mbps. Manakala untuk pelan RM65 pula, kelajuan dia adalah uncapped speed lah. Di mana senang katalah untuk Power Plus 65, dia adalah pelan kuota 200GB dekat sini ya. Dan disertakan dengan Prime Video lah. So untuk streaming service tu, boleh tengoklah apa yang anda suka. Kalau anda suka tengok Korea drama atau drama Korea ataupun drama tempatan, mungkin pelan RM55 tu lebih sesuai kepada anda. Jika anda suka tengok Amazon punya konten kan, pelan RM65 tu lebih sesuai lah kepada anda. Untuk pelan RM65 tu, dia ditawarkan dengan uncapped speed dan juga Prime Video ya. Ini adalah raja bagi ke-66 pelan, iaitu pelan hyper dan juga pelan power. Jika anda nak tengok secara lanjut lah kan, boleh skip video ini dan tengoklah. Seperti yang anda sudah tahu tadi, Celcom Digi telah memperbaharui tawaran prabayar ataupun prepaid mereka lah, di mana pelan hyper dan juga power dilancarkan. Apa yang penting dekat sini, seperti yang anda sudah tahulah, adalah pelan kuota base tidak lagi mempunyai speed cap sebanyak 100 Mbps ya. Ini sangat penting. Sebelum tu memang ada speed cap yang merepek lah 100 Mbps dekat situ. Dan tiada lagi tempoh sah pelik-pelik seperti 28 hari seperti pelan UV yang adalah sebelum ini. Dia jadi standardized 30 hari, 1 bulan 30 hari, tak ada 28 hari dah. Tak ada speed cap 100 Mbps dah untuk pelan kuota base ya. Sebelum inilah, speed cap 100 Mbps ataupun apa yang saya akan katalah essential lah untuk pelan kuota base tu telah dikritik oleh orang awam. Sebab dia memang merepek. Betul-betul merepek. Telco lain seperti Maxis, Hotlink ataupun seperti U-Mobile, seperti Yes, seperti Unify Mobile ataupun XOX, Tuntok, semua tidak mempunyai speed cap begitu bagi pelan prepaid mereka lah. Untuk pelan kuota base ya. Kalau pelan unlimited internet tu, orang faham lah. Kau bayar kelajuan untuk 100 Mbps, dapatlah kelajuan 100 Mbps. Tetapi, apa yang Celcom Digi yang buat dekat sini adalah, walaupun pelan tu pelan kuota base, dia letak itu speed cap 100 Mbps ya. Orang komplain lah. Orang beli pelan kuota base sebab mereka perlukan kelajuan internet tanpa had lah. Maximum speed ya. Bukan kelajuan yang dihadkan. Bagi pelan kuota base yang lama, mungkin ada speed cap lagi 100 Mbps. Tapi untuk pelan hyper dan juga power, tak ada lagi pelan speed cap lah dekat sini. Especially pelan hyper lah. Pelan power tu mungkin ada speed cap lagi. Sebab dia tu unlimited internet kan. Untuk pelan hyper tu, dia bukan pelan unlimited internet. Dah tak ada speed cap dah. Terdapat dua tawaran untuk pelan hyper ya.
iaitu Hyper 30, di mana ia menawarkan 50GB data high speed dengan RM30 setiap bulan. Manakala Hyper 35 pula menawarkan 100GB high speed data dengan RM35 setiap bulan. Kelajuan maksimum untuk pelan Hyper ni bukan lagi 100Mbps, tetapi uncapped speed kelajuan maksimum ya. Bagi pelan power pula, 4 tawaran disediakan untuk segmen ini ya. Power 35 tu tak berkenaan dengan tawaran Yes yang nama dia sama, menawarkan kelajuan internet sehingga 18Mbps dan juga FUP 100GB dengan harga RM35 setiap bulan. Power 45 pula menawarkan kelajuan internet sehingga 48Mbps dan FUP 200GB dengan harga RM45 setiap bulan. Sekiranya anda inginkan bundle streaming, bolehlah melanggan pelan Power Plus 55 di mana ia disertakan dengan aplikasi Bio Premium, tambah juga dengan pelan internet di mana kelajuan internet dia adalah sehingga 100Mbps. FUP dia 200GB dengan harga RM55 setiap bulan. Manakala untuk Power Plus 65 pula, ia menawarkan kelajuan internet maksimum lah, uncapped speed, di mana FUP ataupun kuota dia adalah 200GB dan juga aplikasi Prime Video dengan harga RM65 setiap bulan. Contact Power Plus seperti yang saya cakap tadi adalah seperti tawaran Speed String yang memang mereka dah lama tawarkan ya. Semua pelan Hyper, Power dan juga Power Plus disertakan dengan panggilan tempat ke nombor standard rangkaian tempatan. Itu adalah standard lah. Dan juga penggunaan hotspot tanpa had ya. Dia kongsi dengan kuota ataupun FUP lah. Bagi pelan Power dan juga Power Plus, sekiranya anda cecah FUP yang ditawarkan, kelajuan internet diperlahankan kepada 512Gbps lah. Sama seperti pelan unlimited yang lain, sekiranya cecah FUP memang kelajuan itu akan turun. Bagi pelan Hyper pula, jika anda cecah kuota kan, internet akan berhenti. Dia akan gunalah basic internet 500MB yang memang disertakanlah untuk pelan prabayar Celcom 3G biru ataupun kuning ya. Di mana kelajuan dia adalah 64Kbps. Sekiranya anda cecah kuota tu lah, dia akan jadi guna basic internet dekat sini ya. Anda boleh nampak kan, Power 35 dan juga Hyper 35 ni sebenarnya dia mempunyai kuota yang sama, fungsi panggilan yang sama dan juga hotspot yang sama. Tetapi apa yang bezakan Power 35 dan juga Hyper 35 tu adalah kelajuan internet lah. Power 35 ni mempunyai speed cap 18Mbps. Tetapi Hyper 35 tidak mempunyai mana-mana speed cap ya. Itu yang beza dekat sini. Kuota tu sebenarnya sama saja, 100GB. Power 35 100GB. Hyper 35 100GB. Power 35 tu dia punya 100GB tu adalah FUP. Manakala untuk Hyper 35 ni 100GB tu adalah kuota dia ya. Apa yang bezakan mereka adalah kedua-dua pelan tu. Untuk Power 35 tu, kelajuan internet akan diperlahankan kepada 512Gbps sekiranya dah cecah kuota 100GB lah. Bagi pelan Hyper pula, internet tu akan terhenti sekiranya cecah kuota 100GB. Jika anda dah cecah kuota 100GB tu, maka anda hanya boleh gunakan pelan Hyper untuk panggilan telefon sajalah. Internet tu memang akan jadi slow gila. Dia akan guna 64Kbps basic internet ya. Sekiranya anda guna kuota kurang daripada 100GB secara konsisten lah, di mana anda merupakan pengguna fiber broadband dekat rumah, sebenarnya bagi saya lah adalah jauh lebih baik untuk mengambil pelan Hyper 35 kerana kelajuan internet uncapped speed ya. Manakala untuk Power 35 tu, dia ada speed cap 18Mbps. Dia jadi kurang menarik lah dekat sini. Kuota, kalau Power 35 dia punya FUP adalah 200GB, mungkin orang akan ambil lah juga Power 35. Tetapi masalahnya, Power 35 dan juga Hyper 35 tu
dia too similar lah, ataupun nampak macam sama sangat, kecuali speed cap dan juga 512 kilobits per second tu. Kalau power 35 kan, dia punya FQP 200 GB, sebenarnya masih boleh bersaing dengan U-Mobile tau. U-Mobile dia punya kelajuan 24 Mbps. Manakala untuk power 35 ni, dia 18 Mbps je. Dia boleh katalah dia lebih premium daripada U-Mobile ya. So, ini sahajalah dalam video kali ini. Jika anda suka video kali ini, boleh kongsikan video kali ini kepada rakan-rakan anda, keluarga anda supaya mereka boleh nampak. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk berkala tahu. Jumpa lagi di video akan datang. Bye!